Pen ni dia magic tau. Nak tahu dia boleh buat apa? Jom aku tunjuk. Pen ni kalau aku tulis dekat dalam buku, dia akan ada dekat dalam phone aku. Nampak? Kau boleh adjust dia punya warna juga. Let's say aku nak warna biru kan, dia akan jadi warna biru. Buku ni dia datang sekali dengan pen, and pen dia ni magnetic. Kalau kau buka buku ni, dia akan menyala warna hijau tau. Warna hijau ni maksudnya dia tak connect lagi dengan phone korang. Dia boleh connect dengan phone ataupun dengan tablet. And buku ni dia pakai bateri tau. Dekat sini kau boleh charge, dia dah sediakan charging port Type-C kat situ untuk nak charge dia punya bateri ni. Dia punya bateri boleh tahan 18 jam guys. And this one, buku ni kan, korang boleh cabut sebenarnya. So tak perlu risau kalau dia habis kan. Korang tulis dah habis, korang boleh replace balik dengan buku yang baru. So kalau buku ni habis, korang beli je buku apa-apa, letak dekat atas ni. Korang letak tangan korang kat sini pun still boleh lukis juga. Dia disediakan dia punya pen ni, dekat sini yang ada ink ada, yang tak ada ink pun ada juga. Kita akan guna yang tak ada ink dekat kertas ni. Kat sini kau boleh pilih cover note yang korang nak. Aku nak yang warna merah, kita tekan kat sini, and design paper pun korang boleh pilih juga. So aku dah tukar dia punya mata pen, so kita boleh tulis kat sini ataupun lukis kat sini. Anything yang kau nak lukis ataupun tulis, dia akan ada dekat situ. Let's say korang dah tulis penuh dah kan. Nak next page nak buat macam mana? Dekat sini kau tekan je button ni, dia akan ke next page. And apa yang korang tulis ataupun lukis kat sini kan, korang boleh share dekat PDF tau. So kita just tekan je share, and kita share kepada PDF. So kalau kita buka file dekat sini, kita boleh nampak file tu dah ada dekat sini as a PDF.